Kalimantan, sebuah pulau yang terkenal dengan alam semula jadi yang megah dan kaya. Hutan belantaranya yang seakan tidak pernah berpenghujung menyimpan rahsia yang hanya diketahui oleh mereka yang sanggup menghadapinya. Namun, tidak semua rahsia itu sanggup diceritakan secara terbuka. Di tengah-tengah keindahan yang memukau ini terselit kisah yang gelap, sebuah kisah yang terus menjadi bualan golongan tua dan bisikan sunyi bagi mereka yang pernah bersentuh dengan sejarahnya. Kisah ini ialah tentang lubang buaya Kalimantan. Lubang buaya yang dimaksudkan ini bukanlah seperti lubang buaya Jakarta yang terikat kepada sejarah besar revolusi, tetapi versi Kalimantan lebih tua, lebih gelap, bahkan ia dikaitkan dengan misteri dunia gaib yang tidak pernah terungkai. Bayangkan tanah Kalimantan yang luas, di dalamnya wujud jaringan terowong dan lubang bawah tanah yang terlalu besar dan panjang. Penduduk kampung di Ketapang, Melawi, bahkan Kapuas Hulu telah lama menceritakan tentang lubang-lubang ini. Mereka percaya kawasan ini dahulu kala digunakan sebagai laluan rahsia. Ada yang mengatakan lubang ini menggambarkan jejak penjajah dan tentera asing yang mahu menyimpan hasil rampasan mereka. Tetapi ada juga yang percaya sesuatu yang lebih gelap telah berlaku di situ. Namun tidak pernah ada bukti bertulis atau peta yang menunjukkan kewujudannya. Hanya pelbagai kisah lisan disampaikan oleh orang tua kepada anak mereka. Penduduk mendakwa lubang-lubang ini kelihatan biasa sahaja, tetapi kegelapan di dalamnya seakan menghantar manusia kepada dimensi lain. Bahkan ada yang cuba menerokainya tetapi tidak pernah kembali. Satu insiden yang menjadi bualan berlaku pada tahun 1967. Seorang pencari kayu balak di Sungai Melawi mendakwa dia telah terjatuh ke dalam lubang yang tidak disangka-sangka ketika hujan lebat melanda kawasan itu. Dengan gelapnya suasana dan air yang tergenang, dia mendapati dirinya berada di satu terowong bawah tanah yang amat sepi. Cukup besar katanya untuk dilalui manusia. Dindingnya seakan batu yang berlumut dan udara di dalam menusuk dingin. Tetapi itulah permulaan mimpi ngeri. Dia mendengar suara-suara halus bergema di sekelilingnya. Suara itu tidak berbentuk percakapan biasa. Ia kedengaran seperti orang bercakap dalam bahasa asing yang langsung tidak difahami. Dia menggambarkan suara itu sebagai bunyi roh yang sedang berbisik dengan penuh amarah. Berbekalkan keberanian, dia akhirnya merangkak keluar dari lubang itu. Tetapi trauma yang dialami kekal hingga dia hanya berani menceritakan kejadian itu seminggu kemudian. Sejak insiden itu, kawasan tersebut terus dijauhi. Penduduk percaya ada rahsia besar yang tidak boleh diganggu di dalam lubang itu. Penduduk tempatan di kawasan pedalaman percaya lubang-lubang ini adalah pintu masuk kepada dunia gaib. Bukan hanya sekadar terowong binaan manusia, tetapi tempat tinggal bagi makhluk halus yang telah lama mendiami tanah Kalimantan. Kononnya, terdapat penjaga gaib di setiap pintu masuk dan hanya mereka yang dianggap terpilih sahaja boleh masuk tanpa mendapat bencana. Ada kisah dari seorang guru silat yang terkenal di kawasan Kapuas Hulu. Didorong rasa ingin tahu, dia membawa kemenyan dan membaca ayat-ayat tertentu sebagai usaha perlindungan untuk meneroka salah satu lubang. Tetapi dalam beberapa minit sahaja di dalam, dia tiba-tiba rebah hingga perlu dikejarkan keluar oleh rakan-rakannya yang panik. Selepas dibawa pulang, guru tersebut mengalami kerasukan selama 3 hari. Dia bercakap dalam bahasa yang tidak dikenal pasti dan sering ketawa dengan nada menyeramkan. Apabila akhirnya sedar, guru itu hanya berbisik satu ayat dengan mata yang kosong. Di dalam sana ada dunia lain. Lubang buaya Kalimantan kekal sebagai misteri. Hingga kini para penduduk tidak tahu apakah lubang-lubang itu hanyalah tinggalan sejarah yang tertutup atau benar-benar pintu kepada alam lain. Yang pasti, tiada siapa berani membuat kajian lanjut. Semuanya menjadi teka-teki yang kekal berbalut dengan kisah silam dan kepercayaan mistik. Siapakah yang akan berani membongkar rahsia ini? Atau adakah rahsia ini akan terkubur bersama mereka yang telah menghadapinya? Mungkin ia hanya kisah lama, tetapi jika ia benar lubang buaya Kalimantan bukan sekadar cerita, ia adalah peringatan tentang batas-batas yang tidak harus dilangkahi. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah-kisah dari seluruh Nusantara. Terima kasih.